Aku rasa kan masa aku menjawab apa tadi? Exam. Exam. Aku dapat jawapan tu. Aku dapat jawapan. Serius lah siapa tu? Ha? Jawapan? Google lah. Weh, Aku mana boleh buat handphone dalam sekolah? Aku tak tahu. Weh, tahu tak tadi? Macam mana BM okey tak? Jawab apa? Leh aku tidur. Tidur? Tidur. Ya, anda kat sini lah. Mak bapak kita hantar pergi sekolah selama 5 tahun. Takkanlah ni hasil yang nak bagi mereka. Tidur. Tu nak gantung. Tak fikir lah, penat lelah dia nak cari rezeki nak bagi hang sekolah. Disiplin tak ada kan? Ingat baju pun tak in. Gantung ni. Apa nak jadi ni? Usaplah air matamu. Aduh. Harap kena nombor ni tu. Pak. Ini kali terakhir aku tolong hang pergi ke tempat macam ni tu. Kau pasal tokok baik. Ni orang tengok. Aduh. Kurang. Harap kena malam Aduh. Kita boleh payung malam Kena Facebook ke? Okey beres. Kena aku suka bukan? Tu saya. Itu sekelas memandu. Kelas mandu. Itu kelas memandu je. Ni. Tak apa. Dah jalan. Kita orang baru habis SPM ni. Ni, aku nak tanya. Soalan buta warna aku risau salah lah. Ya, mengarut lah hampa ni. Hari ni kita exam BM. Tak ada buta warna BI, Tamil tak ada. Ada lah buta warna. Dah, jom ikut aku sekarang kita pergi sana. Aku. Tadi aku jom ikut aku. Ya. Tadi aku jawab exam tu. Tangan hitam tak apalah. Kulit tayar, cabut tayar semua. Jangan muka hitam lah. Jom. Dengan hati hitam. Kita dah BSPM kan? Dia kata enjoy. Enjoy. Pergi mana? JKL. JKL Kipua. Tunggu tu. Tunggu bas lah. Tunggu bas. Jom. Tunggu bas lah. Tunggu bas lah. Aku tak pernah ada buat macam ni. Mak aku marah tu kalau pergi. Alah, dia risau. Aku ada. Lepas tu, nak pergi mana ni? Mana nampak? Bukan lah sini. Bas. Nampak ya? Kita nak pergi mana? Bas sekolah. Kita nak pergi mana? JKL mana naik bas sekolah? Kita nak pergi KL ke? Boleh ke pergi? Tu nak pergi bas. Wih, tu nampak tak awet? Kejap awet tu. Kejap awet. Benci lah boy. Ada apakah gerangan? Mengapa kita semakin jauh hingga tanganku? Duh, mana awik yang tadi tu kita try kat ni kedai ayam tu. Aduh. Wih, itu orang dapat. Untung mak aku dapat gantung. Betul kan? Hai. Tak. Di sana. Awak nak pergi mana je tu ni? Sibuk lah nampak ni. Yelah, lalu. Nak lalu tu kena ada syarat kan. Macam apa? Lebih-lebih pula. Apa? Lah kenapa ni? Macam ni. Kangen gila lah. Macam kita tak ada. I love you. Ku sepi jika tak ada kamu. Aduh, nak lalu. Kalau nak lalu bagi kami RM2 kami nak beli air dah harga. Ni RM2. Elok-elok lah. Kau tak nak bagi? Ku ingin engkau hadir di dalam keputusanku. Kau terus memekat bunga di hatiku. Jap. Nak apa? Saya nak bagi tahu ni.
Tak nak tahu pun. Salah bagi tahu dengar dulu kan. Lepas tu exam dia. Saya tu nak fikir lah. Fikir apa? Fikir pasal exam. Nak tahu kenapa? Sebab saya selalu fikirkan awak. Bulan sampaikanlah rinduku kepadanya agar dia. Nampak tak muka ni macam kisah? Haruskah ku mengundur diri menatap malam-malam. Mana dua awet tadi? Aduh. Ha? Saya mau cari kawan saya. Kawan saya hilang lah nanti. Aduh. Ha? Tak tahu dia. Ya, aku dah bosan nak pergi. Boleh lah, cuba jangan mudah bosan boleh tak? Kan aku cakap jangan lah weh. Okey lah. Yuk. Uish. Cantik ni. Berharap kamu kan menjadi rencana besar di hidupku. Weh, aku asyik kita kejap perempuan ni tak dapat-dapat pun nak. Hei. Hei. Bau apa? Bau Kucing. Hei. Mana main dia? Mana main? Hei. Dia toke kedai kasut marah. Exam jawab pun tak betul. Lepas tu dapat awet kejap pun tak dapat. Hei. Weh, ni aku nak. Ni aku nak. Wangi tu. Ha? Wangi. Ya. Wangi. Simpan ha. Dengan aku lah. Aku pun dah tak ada pen ni. Yo. Buat apa nama dia? Aku kan. Okey, ni aku nak ceritakan apa kan. Aku kan. Tahu tak kita kan SPM tu tak. Kalau aku nanti tak berjaya kan, CJ SPM aku tak laku kan. Aku akan pakai CJ ni. Dia apa? Agak-agak laku tak? Weh, CJ ni. Aku tak? Ni CJ Bestari Solat. Bukan. Ni lama Ha? you. Bukan. Ha? Lama apa? Tadi orang panggil silver play button. Apa aku simpan lah. Agak-agak laku tak tengok. Nampak macam laku tak? Tak tahu. Tapi boleh jadi doktor. Ush. Sebab CJ ni laku jadi doktor. Doktor apa? Kau ada apa? Bukan doktor jabatan, doktor cinta. Hei, doktor cinta Dah, aku dah penat lah dengan dunia ni. Dunia ni memang tak adil lah. Jangan. Aku rasa macam aku nak pergi terjun lah. Aku nak pergi terjun. Ha? Duduk lah dulu. Bersyukur please. Apa, aku tidur lah dulu. Nanti kalau awet tu datang, bagi tahu aku Ini apa? Dah hari hanya umur kau. Aku tak pandai bercinta, aku tak indah bicara, hanya manusia yang mengagumimu, walau takkan pernah Baguslah. Bedoknya Wah. Apa cakap je lah. Malam-malam saya jumpa hati kongkong. Assalamualaikum. Terima kasih kau telah mencintaiku. Terima kasih Waalaikumsalam. kau telah menyayangiku. Tetap di sini temani aku sepanjang hidupku. Percaya. Weh, bagi kucing tau. Aku dah lama tak bagi pick up line kat Oreo. Ikut ya, ikut aku lah. Aku bagi channel, aku tunggu.
Pergi kedai beli sagu. Adakah saya mengganggu? Tak. Awak ke yang baling kasut kat saya tadi? Saya baling. Oh. Kalau saya nak baling juga boleh? Boleh? Baling apa tu? Saya nak baling hati saya kat awak. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama. Awak tahu tak? Kacau betul. Saya kan dari jaya 1, jaya 2, jaya 3, jaya 4 sampai tingkatan 5 ni, saya pernah bercita-cita lah. Cerita apa? Kalau boleh, saya nak jaga hati seseorang tau. Hati siapa? Orang kat sebelah saya. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Push. Ni awak. Sibuk ke? Apa? SPM macam mana? Okey tak? SPM? Belum habis lagi lah. Oh. Awak cita-cita apa? Cita-cita saya nak membesar dengan awak bersama anak-anak kita. Aku ingin kau ada di sini. Sekejap saya cuba fikir dulu. Jadi saya datang balik tau. Saya nak kena cakap dengan kawan saya sekejap. Okey? Baik. Apa kacau aku? Bosan? Okay, sekarang ni kan aku bagi chain untuk apa pula? Jamu lah. Sebab aku pun kena pick up idea lah. Aku dah tak ada pick up lain lah ni. Aku pun tak ada lagi tengah fikir. Tu pergi Amor lu. Siapa nak pergi? Amor. Now you are my man. You must try this girl and get it. Okay? Go, let's go. Bukan. Good. Apa? Awak. Nama siapa? Nama. Dia je lah pakai face. Awak tak pakai face mask ke? Apa nak pakai face mask? Ish. Awak tu tahu kat sini ada banyak corona. Tapi sekarang kan corona dah nak kurang dah. Tapi cinta saya dengan awak tak pernah berkurang. Dalam keperitan hadirnya insan telah Cinta apa? Kenal pun tak. Tak kenal maka tak cinta. Dah kenal macam Bercinta lah. celaka. Celaka. Lawan je. Ha? Bagi awak kan, rindu tu berat tak? Rindu? Berat? Berat. Kalau rindu tu berat, marilah kita fikir bersama. Mari. Mana rindu tu? Kan dah kan? Apa beza awak dengan kedai belakang? Tak tahu? Kedai kat belakang ni orang singgah untuk beli makanan, untuk beli air gitu tak? Tapi kalau awak, saya tak singgah. Tapi Saya tetap ada di hati sama Yudi. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Saya nak pesan satu benda. benda tu Kalau awak sedih, awak jangan lupa tau. tu apa? Awak jangan lupa yang saya pernah ada dan awak sedih. Mungkin hari ini, hari esok kau tahu nanti, perjuta memori. Andainya dirimu sudi mana rimaku, kan ku mahkotakanmu di hatiku. Aku tengok IG tadi. Ayam gunting Juwita aku viral tu. Apa? Sedap oh. Tu aku rasa depan je. Kita dah ada kat sini lah. Kau dekat kat sini ada depan lah. Dekat depan Galaxy sana. Tu lah, jom jalan. Mahal sana, jalan depan. Jom. Ayo. Hanyalah dirimu teman sehidup
dan semati hanyalah dirimu. Sombong now. Weh, Mac ni sembang sat. Assalamualaikum Makcik. Salam. Nak beli ayam boleh? Boleh. Berapa cik? Ni ayam ni cik? Kalau yang besar ni RM7. Tujuh. Yang ni RM1. Kalau yang kecil RM10. Ni RM10. Nak yang mana? Nak yang mana? Kalau nak sis. cepat ada. Sekejap ya. Boleh sekolah ke? Boleh sekolah. Macam mana kan exam boleh buat ke? Kak tu boleh juga lah nak jawab. Tapi tu lah banyak tinggal lah exam tadi. Tu lah apa. Duk lepak muka pisang sangat. Biasa. Saya study lah betul. Ni siap dah. Okay, terima kasih. Okey, sama. Makcik. Ya. Ni ayam cik kan? Yang kecil. Saya nak beli satu je cik. Nak beli apa? Nak beli anak Asyik boleh? Ayah nak ambil dulu boleh tak? Tak apa nak cik masuk.